sampaikan, ya Rasulullah, ni ada umat memberikan salam ke atas. Nabi akan balas salam, dan Nabi bukan hanya membalas salam. Pindah lagi dapat. Abang singgah, singgah kak. Singgah ada. Marilah. Ni yang lelaki. Lelaki ya. Singgah bang, singgah kak. Lelaki. Area ini Kelebang Melaka. Kelebang Melaka. Bazar Kelebang. Abang singgah bang, singgah kak. Ada. Besar-besar udang ni kan. Mai singgah. Di mana panas? Singgah kak, lauk pun boleh kak, lauk pun boleh baik singgah. Ayam udang daging dah banyak lagi ni. Ni saja tinggal. Ayam udang campur. Boleh campur-campur RM10 je bang. Jangan tak jadi tinggal 10. Abang handsome nak apa bang? Kakak handsome nak apa? Kakak cantik nak apa kakak cantik? Nak nasi, nak lauk, letak Lauk 10. bang, singgah. Bazar Ramadan, Harga Kelebang. Mai singgah. Apa kak? Nasi ke nak lauk kak? Boleh campur kak. Yang penting RM10. Tolak pergi tolak balik letak 10 kak. Bau dia sedap. Abang handsome adik manis. Mai singgah si manis. Campur 10. RM10 je. Mai singgah, kak banyak lagi ayam. Campur apa kak? Nak campur apa? Tak nak campur, okey boleh tak nak campur. Siap saja. Ni bang, ayam udang daging campur. Harga RM10 je bang. Mana nak dapat bang? Kan? Manis set nasi. Nasi, set nasi berapa ringgit? RM10 bang. Lauk pun RM10 je. RM10 je. Campur. Nak campur apa? Ada. Ni ayam udang. RM10 saja. Kebab. Sedap ke apa? Kelebang. Sini kipas kan. Dekat pantai Kelebang, Bazar Kelebang. Wassalam. Ada beli sini. Bau bawang putih tu sedap juga. Ni apa? Sata ikan ganu kita. Satu cucuk RM4. Dua cucuk RM8, tiga cucuk RM10. Cuba kau cerita nama apa kan? Anak nombor 2 Melaka. Anak nombor 2 Melaka. Anak nombor 2 Melaka. Ha. Oh.
lama sikit. Kena ambil berapa? Dia lama. Melaju buat ni. Bihun goreng tu. Yang besar. Sambal. Kuih macam-macam kuih dia. Senang dia pakcik ni. Dia gaul dengan penuh cinta dan perasaan. Bersama dengan kuali zaman Kesultanan Melaka dulu. Yang paling sedap kuih cara manis berlauk makcik lawa gitu. Ada ke makcik lawa? Cara berlauk dia. Sekejap kita tengok. Macam muka mak dia. Mak dia pun senyum. Ni sebiji macam mak dia kan. Ya. Senyum mak dia. Awak nak kan? Sedap bau apa? Bau air ni. Bau air ni, bau dia. Langgar tekak ni, sejuk ni kan. Kan. Ini ada pulut mangga. Pulut panggang, pulut mangga. Ni apa kuih apa nama? Itu tepung gomak. Pulut juga banyak brand pulut. Makan tepung ni puasa ni kan badan naik kan. Manis-manis. Bulan puasa bukan turun badan naik. Kuih muih RM3, bubur RM3. Donat RM1. Ayam. Tomato. Tomato. Goreng pisang, goreng cekodok. Godok pisang. Koci. Lepas. Dia ni nak aku lempang aku tahu ni kan.
lubang telinga dengar suara dia. Pemain ingat nak. Apa-apa, kakak singa yang dapat satu kangkung. Singa dah. Keluar tarik telinga. Yang ni jerit. Singa nak tambah kontilan. Nak pergi. Kakak singa Jauh, tak adalah jauh, dekat je. singa dah. Tabak berapa ringgit tu? Tabak berapa ringgit? Apa-apa, 7 eh. Oh, ayam daging sama. sama. Dapat satu kangkung. Singa dah. Okey. Satu. Apa-apa, kakak singa. Ini telur ikan kan? Kan? Singa bah, singa kak, ayam kunyit. Singa bah, singa kak, ayam kunyit. Singa. Singa bah, singa kak, ayam kunyit. Singa, bila boleh, kamu boleh. Singa. Tengok sikit yang jerit. Jerit tu budak. Muka dia besar tu. Tengok tu kau lambai sikit. Lambai sikit. Tu. Tu yang jerit. Ai singa luar, singa letak. Ai. Sedap nampak asyik gabu. Pandu ya. Kabu ben, kabu. Singa baik nasi kabu Nasi gabu be. Be, nasi gabu be. Nasi wan. RM1. Singa nasi ayam ada, nasi Arab ada. Ni wan. Kau punya kegemaran wan. Kan? Ya. Ya, bah, singa bah, kempa bah. Dongking ayam. Singa bang, ayam itu, tongking ayam. Dongking ayam. Ya bang, singa bang. Yang menjadikan hebat abang tu punya janggut tu kan. Sekejap kita zoom dia. Sama ada singa ada dek, singa dek. Kan? Masuk dalam TV ya? Masuk TV ya? Terima kasih Monit, terima kasih. Singa dek, dapat roti johor lauk ada singa. Moga Allah muliakan dirimu serta keluargamu. Budak botak dia masuk lebih sikit, budak botak. Dia lebih sikit, dia senang. Singa dia tambah ayam tambah daging. Ni yang jumpa hak organ dekat Taman Cempaka ke kan. Organ dia tanam orang yang main ni, dia tanam orang ni. Singa dia Hak organ. tambah ayam tambah daging. Nampak kan? Dia kembar. Dia mana-mana orang lagi lebih pun dia tanam. Dia jual tabaknya RM6 je. Singa dia Kepala batu dia. tambah ayam tambah daging. Baik lelaki, baik perempuan, semua dia tanam. Kalau ada komen tak baca tu berarti komen tak naik ya. Saya minta maaf lah. Tambah ayam, tambah Kan? Kalau naik saya baca. Kan? Yang tak baca tu tak naik. Jangan marah Ayam nasi tomato macam ayam cari gepuk. Jadi-jadi je. Singa, singa,
hijau belalang kasih dia bang. 37 pilih-pilih bang, 30 bang. Samosa RM1.50. Nasi. Semoga Allah muliakan dirimu sekeluargamu, berkala nama Allah sembah. Macam anak si Anu. Anak si Mat ke ni? Kan? Oh. Ni anak Lan. Anak Lan ke ni? Ni anak Lan. Anak Mat. Oh. Oh. Kuih kakak semua sedap. Kuih. Sedap. Dah nama kuih sedap lah. Kan? Tahu bergedil. Tahu bergedil 6.10. Oh, dia pun bang ah. Dia tengok. Boleh singgah sini. Ini ayam pecik. Ayam pecik ni berapa harga? Ayam pecik RM4.5. RM4.5. Ayam goreng. Ayam pecik legend. Ni dia tunggal. Oh, dia tunggal ni. Dia tunggal. Takoyaki. Apa? Boleh datang sini, banyak kuih. Boleh keriting bulu hidung dengar lagu tu kan, muzik tu. Legend rock. Ya, Bang. Ini Bang. Ada ayam masak merah, daging hitam, daging granny, kambing granny. RM10 je lah. Daging masak hitam 12. Kopi dengan nasi kan, Bang? Sama.
Di bulan puasa semoga sihat selalu. Bulan puasa ni sebenarnya untuk menaikkan badan. Double berganda keluar duit. Kalau bulan lain 500 bulan makan, bulan ni mau 2,500 kan? Nyum jaga ni. Tenang hati dia, jiwa dia. Panggang. Sehat dari kesihatan. Ya. Singgah bang, singgah kak. Pulut. Ada empat rasa. Saya suka tengok orang gelagat orang niaga. Kau apa agak-agak masak ni kan? Masih penat ni kan? Banyak. Terjongkang ikan keli tu. Dan semangat adik. Dia aku sumbat mulut dia dengan ni, nanti metabak baru dia diam ni. Apa sengih-sengih? Asal pipi kau tembam ni. Tembam ni pipi ni. Kenapa? Bikin tak nak pegang. Kau balik naik apa? Motor? Ikut dah, tak tahu. Oh. Jangan Ini dia balik naik bas. Naik bas. naik bas. Mana ada bas pergi daripada sini Taman Anika? Ada jalan kaki. Ada lah bamba warna pink ni. Oh ada. Ada 2 jam sekali. Okey. Baik bang. Okey. Sama. Bunga. Dia duduk dekat Taman Anika, budak tu. Dia kerja dengan abang tu. Nampak macam sedap ni sambal. Kalau gastrik jangan buat jojol ni. Oh ni. Ini. Asal RM6 ni. Ada lagi harga RM6 kan? Zaman dulu kuih serabai tu bila ada orang meninggal tu aja dia buat kuih serabai tu kan. Tahu serabai? Ni. Puding. Kuih dia sedap-sedap. Dia kalau tak demam, tak putus cinta, duit pula ada kan. Semua ni sedap. Tapi kalau baru putus cinta semalam, hari ni nak beli kuih, apa langgar tekak semua pahit kan.
Tiap-tiap tahun sini paling banyak kuih kan kat Kelebang ni lah. Ni pun best kan. Kan. Dia on demam, sakit tekak, tu susah lah sikit. Kan. Kalau sehat, dapat harta pusaka banyak, semua ni sedap je. Apa cepat dia dapat? Singgah bang. Memang naik. Lopez de Guerra. Singgah bang. Singgah. Lopez de Guerra. Air temika, air nena, air jagung. Beli satu percuma satu bang. Okay. Ada apa bang? Nena. Okay, satu percuma satu. Bukan buy one free 9 kan. Ya bang. Yeah. Sugar ke bang, air tebu. Handsome abang tu kan. Pak bang, roti jala ada. Kopi ada tengah sikit. Ini. Kejap lagi habis lah tu. InsyaAllah ni. Jala. Ya. Dia tadi sana laksan RM6, sini RM7. Ni roti john. Ya, bang, roti john, ayam daging sardin, mai singgah. Sure. Tak lama harga ya. Kan? Cara manis. Ni tadi cara berlauk ni dia kata ni kan. Cara manis. Cara belau, cara manis. Segala. Awak dah beli ke belum? Itu mana kan? Ha, dia. Ini kuih apa nama warna hijau ni? Cara manis. Oh, dah. Cara belau, panas-panas. Saya pergi mana-mana bazar, saya hanya tengok je, saya tak beli. Pasal saya vegetarian, tak makan. Manis pun saya tak makan. Cara belau, Ikan ni. panas-panas. Apam balik atuk. Dia jagung. Dekat Peringgit tu saya beli, dia hijau tau. Dia taruh apam balik dia warna hijau, dia taruh pulut hitam. Lepas salam, lepas tu dia taruh kelapa. Harga RM6 juga. Kedok kelapa, sedap lah. Biasa makan tak habis kan. Tu makan saya dengan anak lelaki saya habis. Ingat YB Adira tadi. Kita duk Alur Gajah tak pergi lagi bazar. Oh, kenapa? Alur Gajah pun ada bazar kan. Alur Gajah ada bazar lagi panjang kan. Ni Kelebang ni sikit je. Selamat. Hari-hari masak bagus. Macam saya lah, rumah saya hari masak. Saya datang sini tak beli apa-apa, tengok live je. Roti bom dia. Bom dia. Kambing ayam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okay lah, masa dah time. Ada satu lauk tu abang suka, rendang kerang kan. Alur
Kalau Gajah Bazar ramai yang ada. Kendang kerang saya suka. Macam mana awak tahu? Tapi saya pun dah lama tak akan rendang kerang. Ada 4-5 bulan adalah. Saya pun dah ambil dah kurang ambil makanan yang ada tepung, yang ada gula apa semualah. Saya hanya datang mana-mana bazar, saya live channel YT atau channel TT ni nak tunjuk dekat orang lah. Nanti mana orang boleh bezakan harga makanan di bazar